Assalamualaikum dan salam ilmu tonggak jaya. Anda bersama dengan saya, Nur Ali Alisha, selaku wartawan anda pada hari ini. Program yang sedang berlangsung pada hari ini ialah Get to Know Malaysia, sempena lawatan daripada Prasen Vitaya School yang dijalankan pada 26 Januari hari Isnin bermula jam 8 pagi hingga 10 pagi. Program ini dianjurkan oleh Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Sintok dengan penglibatan daripada Prasing Vitaya School yang melibatkan seramai 28 orang pelajar dan 3 orang guru pengiring. Tanpa melengahkan masa, mari kita ke sesi temu bual bersama beberapa wakil yang terlibat dalam program pada hari ini. Bersama dengan saya sekarang, guru daripada Prasing Vitaya School. Bolehkah Tuan kongsikan apakah manfaat yang dapat diperoleh dalam penyertaan program begini? คำถามมีอยู่ว่าคุณครูได้ประโยชน์อะไรบ้างจากการเข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้ค่ะโอเคครับสำหรับการพานักเรียนนะครับมาเข้าศึกษาดูงานที่รัฐเกดาประเทศมาเลเซียในครั้งนี้นะครับก็ทางโรงเรียนนะครับก็ได้รับความรู้อย่างมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของด้านวิทยาศาสตร์ด้านคณิตศาสตร์นะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยก็คือในเรื่องของการฝึกฝนภาษาอังกฤษนะครับซึ่งเราเนี่ยอยากให้เด็กเนี่ยนะครับได้ประสบการณ์ในส่วนนี้ซึ่งหาไม่ได้ในโรงเรียนนะครับแล้วก็ได้เห็นด้านหลังเนี่ยนะครับก็จะเห็นว่านักเรียนเนี่ยมีความสุขมากเลยกับการที่เขาเนี่ยได้ทดลองพูดนะครับกับภาษาเพื่อนบ้านนะครับซึ่งผมถือว่าเป็นการเปิดโลกทัศน์นะครับให้กับนักเรียนของผมมากยิ่งขึ้นครับ cikgu memberitahu bahawa beliau dapat banyak ilmu pengetahuan daripada program ini. Murid-murid juga dapat melihatkan STEM daripada pihak sekolah kita. Berdasarkan program ini, mereka juga dapat melatih bahasa Inggeris ataupun bahasa Melayu sekali. Terima kasih. Bersama dengan saya sekarang, 2 orang pelajar daripada Prasen Vitaya School. Bolehkah anda kongsikan sedikit pengalaman paling menarik sepanjang berada di Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Sintok? ให้เล่าถึงประสบการณ์ที่น่าสนใจที่สุดที่ได้มาโรงเรียนในวันนี้หน่อยได้ไหมคะสำหรับการมาโรงเรียนที่มาเลเซียในครั้งนี้นะคะรู้สึกประทับใจเป็นอย่างมากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆให้การต้อนรับเป็นอย่างดีมากๆค่ะขอขอบคุณทุกๆคนนะคะที่ต้อนรับพวกเราอย่างดีขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณพี่ๆน้องๆโรงเรียนรัฐเกด้าทุกคนนะคะที่ต้อนรับเป็นอย่างดีขอบคุณมากๆค่ะมีความประทับใจมากๆค่ะขอบคุณค่ะ mereka memberitahu bahawa pengalaman yang paling menarik yang mereka mendapati melalui program ini ialah mereka mendapat jemputan yang sangat harmoni dan sejahtera daripada pihak sekolah kita. Mereka ingin mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan kepada pihak sekolah kita. Okay, terima kasih. Bersama dengan saya sekarang Adam Elfi selaku penyelaras atur cara untuk program pada hari ini. Apa khabar Adam? Baiklah, daripada apa yang kita dapat lihat sebentar tadi, program pada hari ini telah berjalan dengan lancar. Jadi boleh Adam kongsikan sedikit bagaimana peranan selaku penyelaras atur cara bagi menjayakan program pada hari ini? Baik, selaku penyelaras atur cara, saya akan memastikan program tersebut berjalan dengan lancar dan mengikut atur cara yang ditetapkan. Serta saya juga akan membuat pelarasan jika berlaku sebarang perubahan agar program tidak terganggu. Itu saja. Terima kasih atas kerjasama yang diberikan. Diharapkan program pada hari ini dapat mengeratkan lagi hubungan antara Malaysia dan Thailand di samping dapat memberi peluang kepada para pelajar untuk berkongsi pengetahuan serta mengenali kepelbagaian budaya. Saya Nur Ali Alisha, wartawan dari TV PSS Al-Falah melaporkan untuk anda. Sekian, salam Malaysia Madani dan salam ilmu tonggak jaya.